dan sidang hadirin dipohon untuk berdiri. Sidang hadirin dipersilakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Hafiz bin Haji Ahmad, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berbahagia Ketua WIB Yang Berhormat Datuk Haji A. Aziz bin Ahmad dan Barisan Ahli Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berusaha Tuan Haji Muhammad Farid bin Hassan, Tuan Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berusaha Al-Insinyur Haji Nazushima binti Muhammad, Timbalan Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, ahli-ahli ex officio, ketua-ketua jabatan, tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian. Mesyuarat bulanan bilangan 6 Palang 2026 pada pagi ini dimulakan dengan bacaan doa. Dipersilakan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Karim, ya Rahman ya Rahim, dengan limpah rahmat-Mu kami pohonkan, dengan hidayah dan pertolongan-Mu kami rayukan, dengan kudrah dan iradah-Mu kami harapkan. Barang apalah kiranya, jadikan majlis mesyuarat kami ini sesuatu yang berfaedah dan berkebajikan, demi menyempurnakan tanggungjawab bagi menegakkan kebenaran dan keadilan. Ya Allah ya Dzal Fadli wal Ihsan, kekekalan hubungan baik antara kami sekalian. Berilah hidayah akan kami ke jalan yang mendapat keridhaan-Mu. Jauhkan dari kami akan segala rintangan dan kesukaran dalam melaksanakan tugas-tugas dan kerja-kerja harian, supaya kami berjaya dalam semua rancangan dan pekerjaan hingga tercapai segala matlamat dan wawasan. Ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram, hapuskanlah dari kami segala sifat hasad dengki sesama sendiri, sifat berdusta dan iri hati. Kurniakan kami akan sifat rajin bekerja dengan penuh dedikasi demi menjaga amanah, marah agama dan kehormatan diri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Seterusnya, berpindah kepada perkara 2, iaitu menerima kenyataan daripada Yang Berhormat Datuk Bandar, dan seterusnya Yang Berhormat Datuk Bandar akan mempengurusikan mesyuarat bulanan bilangan 6 Palang 2026 dengan hormat takzimnya dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Maju Johor, salam Bandaraya. Yang dihormati Dato' Haji A. Aziz bin Ahmad, Ketua WIB Majlis Bandaraya Johor Bahru, yang dihormati barisan ahli majlis yang berusaha Tuan Haji Farid bin Hassan, Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, yang bahagia Insinyur Haji Natul Shima binti Muhammad, Timbalan Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, yang berusaha barisan ketua-ketua jabatan, wakil-wakil agensi, rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Marilah kita merafakkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya dan izinnya kita dapat bersama-sama hadir dalam mesyuarat penuh MBJB bilangan 6 tahun 2026 pada hari ini. Alhamdulillah, saya mulakan mesyuarat pada pagi ini dengan merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada Duli Yang Amat Mulia Tengku Mahkota Ismail, Pemangku Sultan Johor, sempena ulang tahun Hari Keputeraan Duli Yang Amat Mulia Tengku pada hari ini, 30 Jun 2026. Patik serta barisan ahli-ahli majlis serta seluruh keluarga kerja Majlis Bandaraya Johor Bahru mendoakan kesejahteraan, keafiatan dan semoga Allah merahmati usia Tengku. Yang dihormati Datuk, tuan-tuan, puan-puan sekalian, seperti yang kita semua sedia maklum, negeri Johor bakal menjalani satu tuntutan demokrasi melalui proses pilihan raya negeri Johor yang akan diadakan pada 11 Julai 2026. Manakala pengundian awal pada 7 Julai 2026. Tempoh berkempen yang akan berlangsung selama 14 hari ini pastinya akan menyaksikan pelbagai aktiviti dan suasana yang lebih rancak di seluruh negeri termasuk di Bandaraya Johor Bahru ini. Sebelum itu, saya ingin mengambil kesempatan pada pagi ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada ahli majlis MJB yang telah diberi kepercayaan dan dicalonkan untuk bertanding dalam pilihan raya Johor yang akan datang. Pencalonan ini sudah semestinya merupakan satu pengiktirafan terhadap kepimpinan, pengalaman dan komitmen yang telah saudara-saudari tunjukkan sepanjang menjalankan tugas sebagai ahli majlis, serta dalam masa yang sama merupakan kepercayaan kepada anda semua mengelas amanah yang lebih besar untuk terus berbakti pada masa akan datang. Saya berharap agar semua calon yang akan bertanding diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan sepanjang tempoh berkempen, dan semoga proses demokrasi ini berlangsung dengan lancar, harmoni serta penuh semangat saling menghormati. Dalam masa yang sama, saya juga ingin merakamkan penghargaan kepada seluruh ahli majlis MJB sedia ada pada hari ini. Saya percaya setiap seorang daripada tuan-tuan dan puan-puan telah memberikan sumbangan yang amat bermakna kepada pembangunan bandaraya ini melalui peranan, idea dan khidmat bakti di kawasan masing-masing. Komitmen yang telah dicurahkan selama ini amat saya hargai dan merupakan antara faktor yang membantu memperkokoh penyampaian perkhidmatan MBJB kepada masyarakat. Bersempena pelaksanaan pilihan raya negeri yang bakal berlangsung ini, saya ingin mengingatkan semua pihak agar sepanjang tempoh pilihan raya ini, setiap aktiviti kempen haruslah dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab serta mematuhi segala undang-undang, syarat dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya, Polis Raja Malaysia, Majlis Bandaraya Johor Bahru serta agensi-agensi yang berkaitan. Khusus di kawasan pentadbiran MBJB, saya ingin menegaskan bahawa setiap pemasangan bahan-bahan kempen seperti bendera, spanduk, banner, banting dan apa-apa bentuk iklan pilihan raya hendaklah terlebih dahulu mendapatkan permit daripada MBJB serta mematuhi tata cara pemasangan yang telah ditetapkan.
Jabatan Pelaksanaan MJB telah menyediakan garis panduan dan prosedur permohonan permit yang jelas bagi memastikan semua parti politik dan calon diberikan layanan yang adil serta mengikut lunas undang-undang. Saya juga ingin mengingatkan bahawa permit tersebut bukan sekadar satu keperluan pentadbiran, malah merupakan satu bentuk komitmen bersama untuk memastikan bahan-bahan kempen dipasang secara teratur, tidak menghalang pandangan pengguna jalan raya, tidak dipasang di lokasi yang boleh membahayakan orang awam, tidak merosakkan pokok, lampu jalan, jejantas, papan tanda, lalu lintas atau mana-mana harta awam. Bukan di jalan-jalan protokol serta sentiasa memelihara imej bandaraya. Dalam masa yang sama, setiap pemohon permit turut menandatangani aku janji untuk mematuhi syarat-syarat pemasangan iklan pilihan raya yang telah ditetapkan oleh MBJB. Justru saya berharap komitmen tersebut diterjemahkan melalui tindakan di lapangan agar semua aktiviti kempen berlangsung secara beretika, tersusun dan menghormati hak pengguna jalan raya serta penduduk setempat. Saya turut menyeru agar semua pihak memainkan peranan dalam mengekalkan keharmonian sepanjang tempoh berkempen. Elakkan sebarang bentuk provokasi melampau, penyebaran maklumat palsu, ucapan yang menyentuh sensitiviti kaum, agama dan institusi diraja serta tindakan yang boleh mengganggu ketenteraman awam. Perbezaan pandangan politik tidak seharusnya merenggangkan hubungan sesama masyarakat kerana selepas pilihan raya berakhir, kita akan terus hidup bersama sebagai sebuah komuniti yang berkongsi bandaraya yang sama. Tidak kurang pentingnya ialah aspek kebersihan bandar. Saya berharap semua calon parti politik dan penyokong dapat menunjukkan rasa tanggungjawab terhadap persekitaran dengan memastikan kawasan yang digunakan untuk berkempen sentiasa bersih serta menguruskan sisa-sisa bahan promosi dengan baik. Setelah tamat tempoh pilihan raya, semua banner, banting, bendera, poster dan bahan kempen hendaklah diturunkan serta dibersihkan mengikut tempoh yang telah ditetapkan. Bandaraya yang bersih teratur merupakan tanggungjawab bersama dan saya percaya semua pihak mampu menunjukkan contoh terbaik sepanjang proses demokrasi ini berlangsung. Saya juga ingin mengingatkan bahawa kempen yang baik bukan diukur melalui banyaknya bendera dan banner yang dipasang, tetapi melalui disiplin dalam mematuhi undang-undang, menghormati ruang awam serta memastikan bandaraya kekal bersih, selamat dan teratur. Biarlah Johor Bahru dikenali sebagai sebuah bandaraya yang matang dalam mengamalkan demokrasi, malah menjadi contoh kepada pihak lain dari segi pengurusan kempen pilihan raya. Marilah kita bersama-sama mendoakan agar pilihan raya negeri Johor ini berlangsung dalam suasana yang aman, tertib dan penuh kematangan. Siapa jua yang diberikan mandat kelak, marilah kita terus berganding bahu demi memastikan Johor Bahru terus maju sebagai sebuah bandaraya bertaraf antarabangsa, berdaya huni dan berbudaya dengan kepentingan rakyat sentiasa menjadi keutamaan. Hadirin yang dihormati sekalian, menyentuh isu keberadaan warga asing yang dilihat membanjiri media sosial akhir-akhir ini, saya ingin menegaskan bahawa MBJB memandang serius isu penglibatan warga asing dalam aktiviti perniagaan tanpa lesen serta aduan yang diadukan masyarakat berkaitan lambakan warga asing di kawasan bandar. Walau bagaimanapun perlu difahami bahawa isu kemasukan, keberadaan dan status warga asing bukan berada di bawah bidang kuasa pihak berkuasa tempatan. Sebaliknya, tertakluk kepada peruntukan Akta Immigration, Akta 155, Dasar Kerajaan Persekutuan serta pengurusan berkaitan pelarian dan pemegang kad UNHCR oleh agensi berkaitan di peringkat persekutuan. Dari sudut bidang kuasa MJB, tindakan penguasaan telah dan akan terus dipertingkatkan terhadap mana-mana warga asing yang menjalankan aktiviti perniagaan tanpa lesen, penjajaan tanpa kebenaran atau melanggar peruntukan undang-undang kecil yang berkuat kuasa.
MBJB tidak akan berkompromi dalam perkara ini. Kompaun yang dikeluarkan adalah tanpa sebarang tawaran diskaun. Manakala bagi kes sitaan, tindakan pelucut hakkan dikenakan dan tidak dibenarkan untuk menuntut semula barang yang disita. Tindakan penguatkuasaan telah dilaksanakan secara berterusan oleh MBJB dan statistik yang dibentangkan adalah bagi tempoh tahun 2025 hingga Jun 2026. Dalam tempoh tersebut, bagi kes premis perniagaan tanpa lesen, sebanyak 110 sitaan telah direkodkan pada tahun 2025 dan 29 sitaan sehingga Jun 2026. Melibatkan kebanyakan aktiviti perniagaan, car wash, kedai runcit dan kedai gunting rambut. Manakala bagi kes penjaja tanpa lesen sebanyak 266 sitaan telah dilaksanakan dalam tempoh yang sama. Secara keseluruhan, jumlah sitaan berkaitan kes perniagaan warga asing adalah sebanyak 405 sitaan. Selain tindakan penguatkuasaan yang dilaksanakan oleh MBJB, maklumat dan laporan berkaitan penglibatan warga asing dalam aktiviti perniagaan tanpa lesen turut dipanjangkan kepada Jabatan Immigration Malaysia untuk tindakan lanjut mengikut bidang kuasa dan peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. MBJB akan terus mempertingkatkan operasi penguatkuasaan secara bersepadu bersama agensi-agensi berkaitan bagi memastikan persekitaran perniagaan yang teratur, selamat dan mematuhi undang-undang serta menjaga kepentingan peniaga berlesen dan kesejahteraan warga bandar. MBJB mengalu-alukan kerjasama orang awam untuk melaporkan sebarang aktiviti perniagaan warga asing tanpa lesen yang dikesan di kawasan pentadbiran MBJB bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan segera diambil mengikut peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Yang Hormati Datuk, tuan-tuan dan puan sekalian, memandangkan kita kini telah berada di pertengahan tahun 2026, saya juga ingin menyentuh mengenai prasasi pengurusan aduan MBJB yang sentiasa menjadi antara petunjuk utama terhadap tahap kecekapan penyampaian perkhidmatan MBJB kepada masyarakat. Setiap aduan yang diterima bukan sekadar satu rekod dalam sistem, sebaliknya merupakan suara dan harapan warga bandaraya yang mengharapkan tindakan yang segera daripada MBJB. Sehingga bulan Mei 2026 saja, MBJB telah menerima sebanyak 9,077 jumlah aduan daripada warga bandaraya, iaitu 3,721 aduan melalui sistem SISPA serta 5,356 aduan dari My Aduan Johor. Daripada 3,721 aduan yang diterima melalui SISPA ini, sebanyak 3,077 aduan atau 82.69% telah berjaya diselesaikan, manakala baki aduan sedang dalam tindakan jabatan dan juga agensi yang berkaitan. Daripada jumlah aduan selesai ini, 2,424 iaitu 79% aduan telah diselesaikan dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. Bagi 5,356 aduan yang diterima melalui saluran My Aduan Johor, sebanyak 3,992 aduan atau 74.53% telah berjaya diselesaikan. Daripada jumlah ini, 2,462 aduan atau 62% telah diselesaikan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Pencapaian ini membuktikan komitmen berterusan warga MBJB dalam memastikan setiap isu yang dibangkitkan oleh masyarakat diberikan perhatian dan tindakan yang sewajarnya. Saya ingin merakamkan penghargaan kepada semua jabatan dan juga ahli majlis yang telah menunjukkan komitmen tinggi dalam mengurus dan menyelesaikan aduan mengikut tempoh yang ditetapkan, khususnya jabatan-jabatan yang berjaya mengekalkan kadar penyelesaian yang tinggi.
Walaupun saya ingin mengingatkan bahawa pencapaian ini tidak seharusnya menjadikan kita terlalu selesa, masih terdapat jumlah aduan yang memerlukan tindakan lanjut, khususnya aduan-aduan yang melibatkan penyelarasan serta antara jabatan dan juga agensi yang mempunyai tahap kerumitan yang lebih tinggi. Justru saya menyeru semua ketua jabatan supaya terus memantau status aduan secara berkala, memperkukuhkan koordinasi rentas jabatan serta memastikan setiap aduan diberikan tindakan yang cepat, tepat dan berkesan sehingga ia benar-benar selesai. Saya juga ingin menegaskan bahawa ukuran kejayaan kita bukan sekadar pada peratusan aduan yang diselesaikan, tetapi sejauh mana tindakan yang diambil benar-benar menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh rakyat. Kita tidak mahu hanya menutup aduan di dalam sistem, sebaliknya kita mahu menyelesaikan isu di lapangan sehingga memberikan impak yang dapat dirasai oleh masyarakat. Dalam era digital hari ini, rakyat semakin mudah menyalurkan aduan melalui pelbagai platform. Oleh itu, saya berharap setiap jabatan dapat terus meningkatkan budaya responsif, mempercepatkan masa tindakan, mengamalkan komunikasi yang lebih proaktif dengan pengadu, serta sentiasa menjadikan maklum balas masyarakat sebagai peluang untuk menambah baik mutu penyampaian perkhidmatan atau quality delivery system MBJB. Sesungguhnya, setiap aduan yang berjaya diselesaikan bukan sahaja meningkatkan keyakinan rakyat terhadap MBJB, malah memperkukuhkan imej majlis sebagai sebuah pihak berkuasa tempatan yang cekap, prihatin dan sentiasa mendahulukan kepentingan warga bandaraya. Sebab itu, saya turut ingin melihat budaya kerja kita beralih daripada komplain management kepada problem prevention. Artinya, kita bukan sekadar menunggu aduan diterima sebelum bertindak, tetapi jabatan-jabatan perlu lebih proaktif turun ke lapangan, mengenal pasti isu lebih awal dan menyelesaikannya sebelum rakyat sempat membuat aduan. Itulah ukuran sebenar sebuah bandaraya bertaraf antarabangsa, berbudaya dan berdaya huni. Yang dimati Datuk, tuan-tuan dan puan sekalian, berkenaan dengan demam denggi. Sebelum mengakhiri ucapan pada pagi ini, saya ingin mengingatkan kepada semua pihak untuk sama-sama meningkatkan usaha membenteras pembiakan nyamuk Aedes dan demam denggi, memandangkan cuaca kini dilihat tidak menentu, siap panas, siap hujan. Sehingga bulan Jun ini sebanyak 1,477 kes demam denggi telah direkodkan berbanding tempoh yang sama tahun lepas, iaitu sebanyak 1,226 kes. Ada peningkatan. Oleh hal yang demikian, saya menyeru orang ramai untuk mengamalkan kebersihan persekitaran rumah dengan memastikan tiada sampah atau bahan yang boleh menakung air. Lebih-lebih lagi, kita sedang mengalami musim hujan pada waktu petang yang pastinya boleh menyebabkan tempat pembiakan nyamuk Aedes bertambah. Kita hanya perlu 10 minit setiap hari untuk kita memeriksa dan membersihkan kawasan rumah bagi memusnahkan tempat pembiakan Aedes dan mengelakkan penyakit berbahaya ini daripada menjangkiti orang yang kita sayangi. Tiada Aedes, tiada denggi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, perkara 3, mengesahkan penyata mesyuarat penuh bilangan 5 Palang 2026 bertarikh 5 Jun 2026.
Yang berhormat Datuk Pengerusi, saya Jaya Silan Laki Gopal membawa usul supaya penyata mesyuarat penuh bilangan 5/2026 bertarikh 5 hari bulan Jun 2026 pagi diterima dan diluluskan. Terima kasih. Yang berhormat Datuk Pengerusi, saya Abdul Rashid bin Kasman dengan ini menyokong usul tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Penyata mesyuarat penuh bilangan 5/2026 bertarikh 5 hari bulan Jun 2026 setuju diterima dan diluluskan tanpa pembinaan. Seterusnya, perkara 4, mengesahkan penyata-penyata mesyuarat sebagaimana di bawah ini jika dipersetujui bagi diluluskan. 4.1, menerima penyata jawatankuasa kewangan dan perkara am bilangan 11/2026 bertarikh 16 hari bulan Jun 2026 dan penyata jawatankuasa kewangan dan perkara am bilangan 12/2026 bertarikh 23 hari bulan Jun 2026. Salam sejahtera Yang Berhormat Datuk Pengerusi, saya Ngo Wei Ching membawa usul supaya penyata jawatankuasa kewangan dan perkara am bilangan 11/2026 bertarikh 16 hari bulan Jun 2026 dan penyata jawatankuasa kewangan dan perkara am bilangan 12/2026 bertarikh 23 hari bulan Jun 2026 bagi diterima dan diluluskan. Terima kasih. Terima kasih. Yang Berhormat Datuk Pengerusi, saya Chong Siming menyokong usul tersebut. Terima kasih. Okay, terima kasih. Penyata jawatankuasa kewangan dan perkara am bilangan 11/2026 bertarikh 16 hari bulan Jun 2026 dan penyata jawatankuasa kewangan dan perkara am bilangan 12/2026 bertarikh 23 hari bulan Jun 2026 setuju diterima dan diluluskan. Seterusnya, perkara 4.2, menerima penyata jawatankuasa pelaksanaan program Bandar Selamat dan Lalu Lintas bilangan 6/2026 bertarikh 16 hari bulan Jun 2026. Yang Berhormat Datuk Pengerusi, saya Yu Che Siong membawa unsur supaya penyata jawatankuasa melaksanakan program Bandar Selamat dan Lalu Lintas bilangan 6/2026 bertarikh 16 hari bulan Jun 2026 bagi diterima dan diluluskan. Terima kasih. Yang Berhormat Datuk Pengerusi, saya Ahmad Al-Mubarak bin Muhammad Kunyi menyokong usul tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Penyata jawatankuasa pelaksanaan program Bandar Selamat dan Lalu Lintas bilangan 6/2026 bertarikh 16 hari bulan Jun 2026 setuju diterima dan diluluskan. Seterusnya, perkara 4.3, menerima penyata jawatankuasa kesihatan, pelancongan dan alam sekitar bilangan 6/2026 bertarikh 22 hari bulan Jun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Pengerusi, saya Abdul Ghaffar bin Sudin membawa usul supaya penyata jawatankuasa kesihatan, pelancongan dan alam sekitar bilangan 6/2026 bertarikh 22 hari bulan Jun 2026 bagi diterima dan diluluskan. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Yang Berhormat Datuk Pengerusi, saya Chong Siming menyokong usul tersebut. Terima kasih. Penyata jawatankuasa kesihatan, pelancongan dan alam sekitar bilangan 6/2026 bertarikh 22 hari bulan Jun 2026 setuju diterima dan diluluskan. Seterusnya, perkara 4.4, menerima penyata jawatankuasa pelesenan bilangan 6/2026 bertarikh 23 hari bulan Jun 2026. Yang Berhormat Datuk Pengerusi, saya Jaya Silan Laki Gopal membawa usul supaya penyata jawatankuasa pelesenan bilangan 6/2026 bertarikh 23 hari bulan Jun 2026 bagi diterima dan diluluskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Berhormat Datuk Pengerusi, saya Haji Nordin Rahman menyokong usul yang tersebut. Terima kasih. Penyata jawatankuasa pelesenan bilangan 6/2026 bertarikh 23 hari bulan Jun 2026 setuju diterima dan diluluskan. Seterusnya, perkara 4.5, menerima penyata jawatankuasa pembangunan bilangan 6/2026 bertarikh 22 hari bulan Jun 2026.
Assalamualaikum Yang Berhormat Datuk Pengerusi. Saya Siti Kairunisa binti Ruslan membawa usul supaya penyata jawatankuasa pembangunan bilangan 6 Palang 2026 bertarikh 22 Jun 2026 bagi diterima dan diluluskan. Terima kasih. Yang Berhormat Datuk Pengerusi, saya ingin menyokong usul tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Penyata jawatankuasa pembangunan bilangan 6/2026 bertarikh 22 bulan Jun 2026 setuju diterima dan diluluskan. Seterusnya, perkara 4.6 menerima penyata jawatankuasa tafsiran bilangan 6 Palang 2026 bertarikh 22 bulan Jun 2026. Salam Maju Johor, Yang Berhormat Datuk Pengerusi, saya Ngo Wei Ching membawa usul supaya penyata jawatankuasa tafsiran bilangan 6 Palang 2026 bertarikh 22 hari bulan Jun 2026 bagi diterima dan diluluskan. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Yang Berhormat Datuk Pengerusi, saya Yu Chie Siong menyokong usul tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Penyata jawatankuasa tafsiran bilangan 6/2026 bertarikh 22 bulan Jun 2026 setuju diterima dan diluluskan. Seterusnya, perkara 5 membentangkan penyata palang minit mesyuarat sebagai makluman. 5.1 menerima penyata jawatankuasa pusat setempat OAC bilangan 11 Palang 2026 bertarikh 10 hari bulan Jun 2026 bagi diterima sebagai makluman. Penyata jawatankuasa pusat setempat OAC bilangan 11/2026 bertarikh 10 hari bulan Jun 2026 diterima sebagai makluman. Seterusnya, perkara 6, usul penangguhan. Yang Berhormat Datuk Pengerusi, saya Abu Talib bin Alias membawa usul supaya mesyuarat penuh bilangan 6/2026 bertarikh 30 Jun 2026 ditangguhkan. Terima kasih. Terima kasih. Dengan itu, mesyuarat penuh bilangan 6/2026 bertarikh 30 bulan Jun 2026 ditangguhkan. Seterusnya, perkara 7, ucapan penangguhan ahli majlis. Pada pagi ini, kita dapat satu ucapan penangguhan daripada Dr. Ngo Wei Ching. Dipersilakan. Silakan. Salam sejahtera dan selamat pagi. Yang Berhormat Datuk Bandar, Datuk Surveyor Haji Muhammad Hafiz bin Haji Ahmad, Ketua Wit Ahli Majlis MBJB, Yang Bahagia Datuk Haji Abdul Aziz bin Ahmad, rakan-rakan ahli majlis yang saya hormati, Tuan Setiausaha MBJB Haji Muhammad Farid bin Hassan, Puan Timbalan Setiausaha Engineer Haja Nazatul Shima, ahli-ahli ofisial, para ketua jabatan serta seluruh warga kerja MBJB yang saya hargai. Pertama sekali, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua jabatan MBJB atas kerjasama dan sokongan yang diberikan dalam menjayakan berbagai projek serta tugasan di kawasan saya. Ucapan penghargaan khusus saya tujukan kepada Jabatan Kejuruteraan di bawah pimpinan Engineer Haja Nazatul Shima bersama Encik Haji Fazil, Encik Rizwan, Encik Daniel dan Encik Faiz. Jabatan pengangkutan yang diketuai Encik Rafi dan Dr. Ju, Jabatan Kesihatan di bawah Dr. Aslinda, serta Jabatan Kemasyarakatan yang diterajui Puan Fazlina, Encik Farid dan Encik Hanif. Terima kasih atas komitmen dan dedikasi yang tidak pernah putus demi kesejahteraan warga Bandaraya. Saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada Datuk Bandar, Datuk Surveyor Haji Muhammad Hafiz bin Haji Ahmad atas penganugerahan gelaran Professional Surveyor SA oleh Pertubuhan Diraja Juruhukum Malaysia. Industri profesional memerlukan lebih ramai tokoh yang berwibawa dan berkemampuan untuk menyumbang kepada masyarakat serta pembangunan negara. Pada kesempatan ini, saya ingin membangkitkan beberapa isu serta mengemukakan cadangan saya bagi menandatangani cabaran semasa dan memaju pembangunan zon keputih. 1. Isu parking yang tidak teratur di kawasan komersial. Saya mencadangkan agar
semua bangunan komersial menyediakan sekurang-kurangnya 2 baris parking di hadapan premis masing-masing. Cadangan ini boleh dipertimbangkan sebagai salah satu syarat wajib sebelum pembaharuan lesen perniagaan diluluskan. 2. Kesesakan lalu lintas. Saya memohon agar kajian Traffic Impact Assessment TIA dapat dipercepatkan. Selain itu, beberapa jalan yang persesuaian boleh dipertimbangkan untuk dijadikan laluan sehala bagi meningkatkan kelancaran trafik. 3. Pekalan elektrik yang tidak stabil. Dengan pertambahan aktiviti komersial yang pesat di kawasan Kebun Teh, saya mencadangkan agar pihak TNB mempertimbangkan penambahan pencawang elektrik bagi memastikan pekalan elektrik yang lebih stabil dan mencukupi. 4. Sistem peparitan yang ujur. Saya mencadangkan agar MPJB melaksanakan program menaik taraf sistem longgang secara berperingkat. Projek ini boleh dimulakan di Jalan Beringin sebelum diperluaskan ke kawasan lain melalui kerjasama dengan persatuan-persatuan penduduk. 5. Kemudahan pengangkutan awam. Saya mencadangkan penambahan 2 buah hentian bas baru di Jalan Kebun Teh bagi meningkatkan aksesibiliti dan kemudahan kepada pengguna pengangkutan awam. 6. Pemasangan solar start dan pembangunan jalan kafe. Saya mencadangkan pemasangan solar start di bahagian tengah jalan, sepanjang Jalan Beringin, Jalan Balau, Jalan Meranti dan Jalan Cengai. Selain meningkatkan keselamatan pengguna jalan raya pada waktu malam, inisiatif ini berpotensi menjadikan jalan-jalan utama tersebut lebih ceria dan menarik. Pada masa yang sama, kawasan ini boleh dibangunkan sebagai jalan kafe yang mampu menarik lebih ramai pengunjung serta merancangkan aktiviti ekonomi setempat dengan kos yang relatif rendah. Selain itu, saya juga ingin menarik perhatian pihak MPJB terhadap aduan berkaitan longgang rosak yang telah lama dilaporkan namun masih belum diselesaikan. Saya berharap tindakan dapat dipercepatkan demi menjamin keselamatan dan keselesaan penduduk. Di samping isu-isu kawasan, izinkan saya mengemukakan 2 cadangan umum. 1. Pemasangan panic button di bangunan awam dan pembangunan baru. Saya mencadangkan agar pemasangan panic button dipertimbangkan di semua bangunan awam serta dijadikan salah satu syarat pembangunan baru melalui proses OSC. Cadangan ini tercetus susulan insiden kebakaran yang merenggut nyawa 2 remaja perempuan berusia 13 dan 15 tahun pada bulan lalu. Tragedi tersebut amat menyedihkan dan memberi peringatan kepada kita bahawa langkah-langkah keselamatan yang lebih proaktif perlu dilaksanakan bagi mengurangkan risiko kejadian seumpamanya pada masa hadapan. 2. Mempercepatkan pembangunan sistem pengangkutan awam. Saya juga menyeru agar pembangunan sistem pengangkutan awam seperti ERT dan LRT dipercepatkan bagi menyokong pertubuhan pesat bandaraya serta melengkapkan manfaat yang bakal dibawa oleh projek RTS. Sebelum mengakhiri ucapan, kami semua ahli majlis ingin mengucapkan tahniah kepada rakan-rakan ahli majlis, khususnya Encik Bong Seng Heng, Puan Chan San San, Encik Teo Jaling, Cik Teo Jaling dan Encik Panil atas pencalonan masing-masing bagi menghadapi pilihan raya negeri ke-16 yang akan datang. Kami mendoakan agar semua sahabat berjaya dan terus berpeluang menyumbang kepada rakyat Bandaraya Johor Bahru serta negeri Johor. Tadi, Datuk Rashid minta mereka jangan balik MPJB lagi. Kerana sudah jadi adun. Akhir kata, semoga kita semua dikurniakan kesihatan, kekuatan dan semangat yang berterusan untuk berkhidmat demi kemajuan Bandaraya Johor Bahru. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Yang berhormat Datuk Bandar Barisan Ahli Majlis, Tuan Setiausaha, Timbalan Setiausaha, ahli-ahli ofisio, para pemberita, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Mesyuarat bulanan bilangan 6 Palang 2026 pada pagi ini telah pun selesai.
Sebentar lagi Yang Berhormat Datuk Bandar akan meninggalkan Dewan Inai Merah ini. Sidang hadirin dan ahli mesyuarat dipohon untuk berdiri.